Hai, hari ni saya nak share saya punya drill ni, cordless drill ni dia stuck kat depan ni, dia tak boleh nak buka. Nampak? Tak boleh, dah jam. So apa yang saya buat ialah saya beli secara online punya replacement tu. Okey, untuk tu saya beli ni dipanggil drill chuck lah, dia punya kepala depan ni. Kita akan tukar yang ada ni, yang baru ni. Kita tengok dalam dia, yang ni jenis besi lah. Yang ni jenis besi. So lagi canggih daripada yang lama ni. Yang lama ni dia jenis plastik. So saya tukar. So apa yang perlu kita buat ialah kita try buka dia. Ya, buka dia ni dan kita gantikan dengan yang baru. Okey. Okey, yang baru. Dan sekarang kita boleh guna balik lah. So benda ni amat berguna. So kita gantikan dengan yang baru. Yeah. So dah boleh pakai balik. So yang lama ni jam. Okey. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.